Kita pergi Yombik. Tengok hamster baby. Landak. Saya dah panas lagi. Tiba. Jom. Wadah guys. Hari ni kita nak pergi jalan-jalan kat Yomi, nak cari jalan-jalan Jepun. Ya betul. So hari ni Isha nak review pergi sana. Nak beli apa pun kita tengok apa Dia Isha nak beli. viral tau. Dekat sana Okay, kat guys. TikTok ada. Nantikan, okey. Later. Yosh. Sukalah dia. Banyak buah-buah kat kepala awak tu. So kita cari jalan-jalan Japan punya kedai tingkat 1. Let's go. Terus naik eskalator. Yosh. Isha semangat, Isha semangat. Tak, dia dekat kedai. Dia ada kedai sebab dia ada lot. Dia tingkat berapa? Dia level 1. Tu kan? Dekat dia saja. Iyon. Okey, kita dah sampai jalan-jalan Japan. Bukan jalan-jalan cek makan, okey? Mama tu mama. Mama suka sangat ni. Kita nak gila. Jom kita masuk dulu. Jom. Let's go. Tapi Scuba. Okey, kita dah masuk jalan-jalan Japan. Tak tahu ada apa, tengok. Cik Pisha. banyak gambar anime lah, tapi kena cari dia mesti ya. Pilihan-pilihan dia pun ada anime. Ni apa benda? Anime. Apa yang best? Yang kecil ni anime. Wih, lawa ni. Ni cawan-cawan anime. Ish, RM3 je. Ya murah, nak kata murah. Murah. Ya murah. Slow Isha, cek satu-satu. Jangan rushing. Santai dulu. Isha tak relax guys. Kita cek apa guys? Isha cek apa? Jaket. Wih, Isha rambang mata. Isha tak tahu Isha cari apa. Faham tak? Isha tak tahu nak bayar cari barang apa tu guys. Isha dah terlalu banyak sangat benda yang dia nak cari. Okay, Isha macam tengok cek barang guys. Macam menarik ni tapi malas ambil. Banyak guys. Jalan Jepun ni dia macam barang second lah. Bandel lah lebih kurang. Tapi diimport lah, diimport. Dari Jepun mungkin kan? Yes. Relax guys, relax. Apa guys? Sebut ke tempat letak Wish, wallet kurumi. ke? So ni how much this? Attention to Ain. Please proceed to class case. Thank you. Ain Ashira ke? Wish, RM20 je guys. Nice lah, nice. Ni kurumi. Ni RM RM20. Ni semua RM20. Jom kita check sweater nak? Sweater yang smart sikit. Uish, Isha pening guys. Dia tak relax. Dan diorang pergi tandas tadi. Yosh, hai. Hai kawan-kawan. Isha mencari lagi apa benda guys. Saya pun tak tahu.
RM1 lah tu. Tengok harga. Oh, ni RM5 lah, Ros. Dia takut. Dia takut. Tak minat dia. Mana kau tahu RM1? RM3. RM3. Ada RM1 tadi. Yelah, anak tu Ana ambil lah. Bisa cakap apa? Tangan kita dah lemuk adik jari tau. Lupa dah lemuk. Tu kain. Bayar dulu. Itu orang marah. Berapa ringgit tu? RM3 cak. Oh, RM3 banyak kain. Sini je murah. Yang depan tu semua harga sama. Josh dengan ibu. Josh. Saya cek sweater. Tengok sweater. Takut lah. Cek sweater. Sweater kerja. Sini kot sweater. Ni lah jersey ni. Baju kena aku buang banyak. Buat kain lap. Ha. Tengok juga. Aku polis. Cantik tak sikit kat sini cantik. Polis kick. Isya polis kick. Yeay. Ini cantik dekat sini dah. Tu apa? Lah, lawa lah. Isha pakai cantik tak pakai dengan dia punya gaun. Aisyah, cuba Isya tengok. Tu. Tapi dalam dia tak apa dah. Tapi yang ni nampak cantik. Mana lelaki punya? Ni semua perempuan. Ni adalah Selek betul. Kita buat jump scare dekat Rose guys. Bah. Ayah, li. Bah. Sayangnya dia. Ana Dodi. Annabelle Louis. Annabelle Louis ke ni? Annabelle Louis. Ana. Mana sweater lelaki? Cek sweater lelaki. So ni penghujung dia. Jom ambil pula. Kita nak ambil. Ya ke? Ya. Ya ke Yash? Hiling. Naya. Nak buat apa? Muat ke Kak Isha? Macam muat. Dia perempuan punya ke? Ya. Ya, I don't like seluar macam ni. Tak nak. Who's Isha speaking? I don't like. I don't like tui. Ana. RM5. Yang kau tak rasa pendek ambil. RM5. Susu pendek. Dah, jom. Dah, jom. Nak. Dah, jom. Kau kat depan lah. Straight je. Jom. Ana, jom. Let's go. Nothing to the buy. I just ada around at the place. The shop this. No idea. Take there something. Kaya kan? Jomlah kita. Jom. Straight je. Ayah nak cek kasut kerja dengan sweater pun tak ada. Tak ada. Macam mana? Ha?
Bye-bye. Moments later. Guys, kita dah kat dalam Yombik. Isha nak joget. Isha nak buat sembahan jap. Dia cakap dia kalau dia berani dia buat. Okay, go. 1, 2. Di hari raya 2, 3 go. Wah. Uish, gila Isha dance tu. Na. Okay guys So Isha dah bosan je kat pergi jalan-jalan Japan. So sekarang dia nak cari barang apa pun saya tak tahu. So ini sambungan jalan-jalan Japan. Dah tak ada apa-apa, dia masuk Yombik. Bapak comel tu. So dia masuk dalam. Dia tengok suasana Yombik sini besar. So kita orang dekat Yombik Onso Walk. Saya sangat-sangat tergoda dengan benda ni semua ni. Aku nak ambil semua kalau boleh. Oh iya ke? Oh iyalah. Ni lah. Ambil ni. Walaupun tak Ish, pakai. boleh ke? Of course. You mom slap you. Slap you. You know Hello slap. Kitty ni macam mana? You know slap kick and slap. You don't know. Okay, next place. You go lah. You mom is very angry. My mom no angry. My mom tak pernah angry je. Let's go guys. Ni nampak. Aunty Ana. Aunty kepada Rus. Jom. Isha, ni nak tutup dah lah. Jom. Jom. Nak tutup dah, jom. Nak tutup lah. Itu dah tutup lah. Baldi ni dan ni kan Cetina. Baldi. Mana? Macam kat What up guys? Apa keseluruh sangat? Ana dah beli. Oh, pesen ada tu pesen. Jadi ada satu. Ni macam ni nak beli. Tapi ada satu kau. Pelakon ini. Untuk simpan air. Yang ni yang besar. Simpan air tutup je kan. Tak nampak lah dalam rumah. Wah, boleh Isha masak kek. Kau je macam nak masak kek guna tu. Gila apa? Yelah, betul. Kau je malas. Aku okey je tak cuma ni mama bising. Mama akan masak. Bang kau bersepahkan dapur mak kau. Mana? RM16. Saya ya. Sofía, oh Azahra, llegas tú y el mundo se detiene con tu luz. Tell.